Okay, so kita akan borak tentang filem Telaga Seridam. So, this film direct oleh Osman Ali. Okay, so filem ni mengisahkan tentang Maimun. Dia adalah seorang yang bisu. So, dia berkawan dengan anak si Rohaya, which is Suriram. So, one day tu, after event, Maimun ni dia teman si Suriram untuk balik ke rumah. And then, sesuatu berlaku menyebabkan Suriram mati dekat satu telaga ni. Cerita ni mengisahkan tentang polis nak siasat siapa yang menyebabkan kematian Suriram dekat telaga tu, and then mayat dia pun hilang, menyebabkan pihak kampung mencari di manakah mayat, and then siapakah yang membunuh Suriram pada waktu itu. So, Maimun ni adalah suspek utama, which is the last person yang ada dengan Suriram. So, totally this film is mengisahkan how polis siasat kematian Suriram, dan kematian Suriram ni disebabkan apa menyebabkan Suriram ni mati. So, kalau kau nak tahu kat mana polis jumpa Suriram ni, and then why filem ni dipanggil Telaga Suriram, korang kena tengok filem ni dekat wayang pada 1 hari bulan nanti. So, kita jangan borak panjang pasal sinopsis ni kan. Kita terus pergi kepada dia punya review. Let's go. So, this film ada a few things, benda yang aku suka dan benda yang aku tak suka. So, kita akan pergi dulu pada benda yang aku suka dalam filem ni. Benda first yang aku suka pada filem Telaga Suriram ni adalah dia punya lakonan daripada Elly Suriati dan Nabila Huda. Elly Suriati ni berlakon as a mak kepada Nabila Huda. So, lakonan Elly Suriati ni memang convincing. Lakonan dia orang memang gempak gila. And then lagi-lagi Nabila Huda, dia as a memegang watak Maimun. So, Maimun ni seorang yang bisu tau. So, bila dia act as orang yang bisu, memang nampak real gila. So, aku tak nampak dia buat watak macam fake tau. Dia memang nampak gila Nabila Huda tu as a orang bisu. So, itu nombor 1 berkenaan dengan lakonan Elly Suriati dan Nabila Huda. Nombor 2 yang aku suka pula dalam movie ni adalah dia punya plot twist. So, dalam filem ni dia ada beberapa plot twist yang membuatkan kau fikir siapa yang membunuh sebenarnya dalam ni. Itu saja benda yang aku suka. Sebab first, benda yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya jalan cerita. Agak draggy, 2 jam 15 minit tu terlalu lama untuk kau kembangkan plot kau. So, itu nombor 1 yang aku tak minat. Nombor 2 yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya skrip. Bila dia lontarkan skrip tu, aku rasa macam agak cringe. Banyak gila momen-momen yang cringe membuatkan aku rasa macam ni kan. So, itu nombor 2 yang aku tak minat dalam filem ni. Nombor 3 yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya CGI dan bahagian technical dalam filem ni. CGI hujan. First is CGI hujan lah. For first 20 minit awal daripada filem, dia dah gunakan CGI hujan. Dah lah pakai CGI hujan, memang nampak clear gila CGI hujan tu. And then, dah lah hujan, pokok tak goyang, orang tak basah. Macam mana kau monitor benda tu kan? Ada satu scene tu, diorang tengah tengok macam wayang pacak lah. Orang ramai-ramai duduk dekat atas macam open space yang macam rumput-rumput tu kan. So, diorang letak tikar apa. Bila hujan turun, belakang dah lari lah. Dah riak hujan semua kan. Row first masih termenung lagi hujan. Oh, budak depan tu tak bergerak.